Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam FPM, padu mantap. Melaporkan dalam berita khas pendidikan. Jadi hari ini saya akan membincangkan teori proses sosial dengan mengkaitkan drift teori dalam memahami tingkah laku manusia. Segmen yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori proses sosial. Teori proses sosial dia menjelaskan bahawa tingkah laku manusia terbentuk melalui interaksi harian mereka. Contohnya, menurut teori proses sosial, seseorang individu ini belajar melalui pemerhatian dan juga peniruan. Dan yang kedua, tingkah laku manusia dipengaruhi oleh rakan sebaya, keluarga, sekolah dan juga media sosial. Dan poin yang ketiga adalah tingkah laku akan berulang jika dapat ganjaran ataupun mereka tidak ditegur dan tidak dinasihat oleh orang yang berada di persekitaran mereka. Hal ini menunjukkan bahawa persekitaran memainkan peranan sangat besar dalam membentuk siapa diri kita. Seterusnya, kita akan masuk ke segmen yang kedua, iaitu saya akan perkenalkan dan juga menjelaskan tentang drift theory. Kita akan kaitkan dengan drift theory yang diperkenalkan oleh Makza dan juga Sykes ke dalam tingkah laku manusia. Berdasarkan drift theory, dia menyatakan bahawa remaja tidak melakukan salah laku sepanjang masa. Akan tetapi, mereka terhanyut keluar masuk daripada tingkah laku tersebut. Hal ini disebabkan mereka dipengaruhi oleh faktor keluarga, masyarakat dan juga sekolah yang menjadi lemah. Sebagai contoh, apabila peraturan dan juga undang-undang sekolah menjadi melemah, remaja lebih cenderung untuk melanggar undang-undang dan juga peraturan sekolah. Drift teori menerangkan bagaimana dan bila remaja akan terlibat dan mula terlibat dalam melakukan salah laku yang negatif. Sekarang kita beralih kepada segmen yang ketiga, iaitu kaitan antara dua teori. Di sini kita telah pun nampak hubungan antara teori proses sosial dan juga drift teori. Teori proses sosial dia menerangkan bagaimana remaja belajar ataupun melakukan awal tingkah laku yang negatif melalui aspek persekitaran. Tapi daripada drift teori pula, dia menerangkan mengapa remaja kadang-kadang tergelincir masuk ke arah salah laku apabila kawalan sosial mula melemah. Hal ini bermaksud remaja mula belajar daripada persekitaran yang telah diterangkan oleh teori proses sosial, dan apabila peluang wujud serta tiada kawalan daripada persekitaran mereka, mereka terhanyut dan juga mula melakukan tindakan yang negatif. Sekarang kita beralih pula ke segmen yang keempat, iaitu contoh kes. Seorang pelajar pada awalnya merupakan seorang pelajar yang sangat-sangat berdisiplin. Namun, selepas bergaul dengan rakan yang suka memonting sekolah, dia mula meniru aksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa teori proses sosial kerana tingkah laku dipelajari melalui peniruan rakan sebaya. Poin saya yang kedua adalah apabila tiada teguran daripada guru ataupun ibu bapa, manakala rakan pula mula memuji tingkah laku negatif seseorang individu tersebut, pada masa inilah kita boleh lihat bahawa drift teori itu mula berlaku. Hal ini disebabkan pelajar mula terhanyut kerana kawalan sosial menjadi melemah buat sementara waktu. Sekarang kita berada di segmen yang kelima, iaitu langkah dan juga tindakan yang kita boleh ambil untuk membanteras tingkah laku negatif ini. Yang pertama adalah faktor daripada keluarga. Keluarga perlu meningkatkan pemantauan kepada anak-anak. Dan yang kedua, mewujudkan komunikasi terbuka antara anak-anak dan juga ibu bapa. Dan yang ketiga, ibu bapa perlulah menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. Poin yang kedua adalah sekolah. Sekolah perlulah mempertingkatkan lagi guru bimbingan dan kaunseling supaya membuat lebih banyak ceramah ataupun aktiviti dalam menyedarkan pelajar tentang tingkah laku negatif yang dibuat oleh mereka. Dan yang kedua adalah melakukan program mentor dan juga menti. Dan yang ketiga adalah ganjaran diberikan kepada pelajar yang melakukan tingkah laku yang positif. Yang terakhir sekali adalah dari aspek komuniti masyarakat. Masyarakat perlulah menyediakan aktiviti yang sihat serta selamat seperti sukan dan juga kelab belia supaya individu seperti pelajar lebih cenderung untuk mengikuti program-program ataupun tingkah laku yang positif. Langkah ini bertujuan bukan sahaja untuk menguatkan kawalan sosial, bahkan untuk menyedarkan pelajar
supaya melakukan tingkah laku yang positif dalam rutin harian mereka. Okey baik, sekarang kita telah pun berada di penghujung video kita pada hari ini, di mana saya telah pun menerangkan kepada anda tentang teori proses sosial, di mana dia mempunyai hubung kait dengan drift theory. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada hari ini adalah teori proses sosial menerangkan bagaimana tingkah laku dipelajari melalui peniruan oleh rakan sebaya. Manakala drift theory pula menjelaskan bagaimana remaja boleh terlibat sementara waktu dalam salah laku apabila pengawasan oleh keluarga, masyarakat dan juga sekolah menjadi longgar. Saya, Muhammad Irfan bin Bakar, memegang nombor matriks D2025116540, melaporkan daripada Berita Pendidikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam FPM, padu mantap. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for